Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang kembali dalam podcast Sembang Sikit Tapi Sampai, iaitu podcast Rasmi Zakat Melaka. Okey, hari ni kita nak sembang satu kisah yang mungkin kita rasa nampak kecil dari luar, tapi insyaAllah bila kita korek lagi dalam, mungkin ada banyak benda yang boleh kita belajar lah daripada tetamu kita pada hari ni. Jadi, hari ni kita bukan nak sembang pasal bisnes yang besar-besar. Kita nak sembang pasal satu produk yang sangat dekat dengan jiwa orang Melayu kita, orang Malaysia. Especially bila makan dengan nasi. So bila kita dah makan nasi, mesti kalau boleh ada telur panas. Telur dadah panas, betul. Kalau boleh ada sambal kering. So sambal tu memang dekat sangat dengan jiwa kita, betul tak Cik Nur Rafi kan? So jadinya, tapi bukan kita nak cerita pasal sambal ni semata-mata. Kita nak cerita di sebalik sebalang sambal ni ada kisah yang lagi besar. Okey, ada kisah usaha, ada kisah bangkit, ada kisah keluarga, dan ada kisah bagaimana bantuan zakat ni boleh jadi titik mula untuk seseorang itu ubah kehidupan. Jadi hari ini kita bersama pemilik Belto Sambal Tekulai, iaitu Encik Muhammad Nur Rafi bin Muhsin. Apa khabar Encik? Assalamualaikum. Khabar baik. Waalaikumsalam. Hari ni hujan kan. Jadi saya pergi kerja tadi pun jalan jam. Saya punya videografer, fotografer pun basah dalam hujan. Jadi kita terima kasihlah sebab sudi datang. Minta maaf lah sebab kita punya tingkat podcast ni atas sangat pula. Jadi hari ni kita nak sembang chill-chill je, relax-relax je. So sebelum kita nak masuk lagi ke dalam kita punya cerita kita, jadi saya nak tahulah, nama sambal ni macam unik sikit. Kenapa sepatutnya kalau boleh mestilah nak Nur Rafi Sambal Tekulai, tapi kenapa pilih nama Belto Sambal Tekulai? Apa kisah di sebalik nama Belto Sambal Tekulai tu? Mungkin Cik Nur Rafi boleh share sikit. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Pertamanya saya nak rakamkan terima kasih pada pihak Zakat Melaka jemput saya untuk podcast hari ini. Right, untuk saya share. Alright. Okey, di sebalik nama Belto Sambal Tekulai ni, Tekulai tu ambil pada fizikal saya. Tangan ada saya, kisah dia. Tangan saya ni, tangan kanan saya ni terkulai. Kenapa? Boleh tak saya tahu sebab apa? Saya accident 2010. Accident? Saya accident. So tangan saya ni hilang fungsi dan terkulai lah. So memang sebabnya saya memang ambil nama Tekulai tu. Sebelum ni memang saya di meniaga lain lah kan. Memang saya ambil Tekulai tu memang dia punya trademark dia trademark dia Tekulai tu. Orang pun ramai tanya juga kenapa Tekulai kan. Kita ingatkan makan sambal Tekulai ke? Saya pun ingat macam tu juga. So dia ada catchy sikit kat situ kan. Boleh lah. Kalau yang Belto tu memang Belto tu nama panggilan kat kampung. Nama famous konon lah macam tu. Belto tau famous lah gitu. Okey, jadi faham. Okey, boleh. Itulah menarik itulah dapatnya nama Belto Sambal Tekulai. Mula saya ingat Belto Sambal Tekulai mungkin bila kita makan, memang buat kita macam terkulai macam tu kan, macam mesti sedap sangat lah kan. InsyaAllah sedap. Rupanya ada kisah di sebalik nama Belto Sambal Tekulai tu. Okey, jadi kita pada next question. Sebagai permulaan kan, boleh tak Encik kongsi macam mana kehidupan Encik sebelum start berniaga ni, dan apa yang mendorong Encik untuk mencari jalan untuk tambah pendapatan? Mungkin sebelum ni ada try meniaga benda lain tapi tak jadi. So kenapa, macam mana boleh terdetiknya aku nak buat sambal lah? Mungkin adakah itu speciality yang Encik Nur Rafi ada? Okey, sebelum ni saya memang meniaga lah. Saya memang meniaga, saya ada buat susu farm fresh. Susu farm fresh? Susu farm fresh. So, okey. Sebab saya tengok TikTok Cik Nur Rafi ada kereta yang tu ke? Betul. Okey, saya memang jual susu farm fresh. So, bila terdetiknya saya buat sambal ni, saya jaga ayah saya. So, kita tak boleh nak keluar. Betul. Kita sebabnya memang kena jaga orang tua kan. So saya jaga ayah saya, and then saya masak. Saya masak buat sambal kan. Saya kata, lepas tu saya cakap, apa kata saya jual sambal ni? Saya kata,
Tapi mula masa tu saya buat R&D lah. R&D Tanya lah, orang punya, sebabnya tanya orang tua punya pendapat, macam mana rasa okey ke tak ke kan. Sebabnya susah jugalah nak buat tu. Mula-mula saya buat seorang-seorang. Masa tu adik saya dia belum tolong lagi lah. Sebabnya kita mulanya base dekat Masjid Tanah. Cik dulu Masjid Tanah? Ya, betul. So base-nya di Masjid Tanah. So adik dia kadang-kadang kita twist dengan adik. Kadang dia kena balik Masjid Tanah, kadang-kadang saya balik Masjid Tanah. So bila saya seorang, saya ada masa dekat dapur. Betul. So itulah saya masak. Saya buat sambal. So saya fikir sebabnya kita sambal ni tak perlu nak masak hari-hari tu. Betul. So bila ada je kita makan tu. Ada je kita makan. So mana boleh simpan seminggu. Ya, betul. Boleh tak? Boleh simpan. Kan? So boleh simpan lama. Boleh simpan lama kan. So saya pun masak-masak. Itulah dapatnya idea saya nak buat sambal ni. Macam itulah ceritanya. Jadi sebelum cerita adanya sambal ni, mungkin boleh tak Cik share cabaran? Cabaran nak buat sambal ni ke? Cabaran macam mana nak mulakan perniagaan sambal ni. Mungkin daripada segi modal ke? Tenaga kerja. Cabaran yang pertamanya sekali adalah equipment. Equipment. Macam kita punya kuali ke, chopper ke kan. Macam mula-mula dulu saya pakai yang chopper kecil tu. Chopper kecil tu. Lepas tu tukar, lepas tu terbakar sampai 2 chopper. Beli lagi yang besar sedang. Lepas tu sampai sekarang ni dah pakai yang besar sikit lah. So macam kelengkapan macam kuali. Macam kuali dulu, kuali kecil. Pakai kuali yang dekat rumah kita pakai tu kan. So ni dah besar sikit. Ni dah besar. Macam tu lah. Okay, dah bertambah-tambah lah equipmentnya. Dah ada modal lah. Dah rolling lah. Okay, faham. Jadi masa Cik buat sambal ni, siapa yang bagi banyak moral support, bagi sokongan dekat Cik untuk macam boleh buat sambal ni, sedap sambal ni, boleh jual? Siapa yang macam bagi motivation untuk bolehlah jual sambal ni? Siapa orang kuat Cik lah? Orang kuat of course lah adik-beradik saya. Adik-beradik saya, mak saudara, pak saudara. Ada jugalah duduk area rumah Cik jugalah. Mak saudara saya buat sambal, kita bagi dia rasa kan. So bila dapat feedback kawan-kawan, saudara kan. So dekat situlah yang menjadi pembakar semangat. Dia kata ni boleh jual ni, dia kata kan. Macam mak saudara saya, dia kata boleh ni. Lepas tu macam mak saudara saya cikgu. Cikgu saya cakap ni, Induk tolong buka order dekat sekolah. So dia buka lah order dengan kawan dia. Macam tu. So dekat situ kita akan dapat macam feedback lah, tanya macam mana, okey tak sambal, apa ni, dia bagilah feedback kan. Sambal ni nampak gelap sangat, dia kata. Sambal ni rasa macam ni. So dekat situlah saya ubah tambah baik. Macam kalau nak ubah-ubah tu kan, saya selalu macam fikir kalau orang buat makanan ni kan, bila kita satu resepi tu macam ni kena ubah, ada simpan ke dia punya macam kalau first batch ni macam hitam, second batch macam nak buat pula macam ada simpan dekat journal ke apa ke? Tak ada, memang langgar je lah. Ya, betul. Kita main terjun. Sebab yang kita ingatkan macam first batch ni macam ni gelap, mungkin kat sini tambah pula, ingatkan macam tu, tapi Cik main langgar je lah. Faham. Maksudnya benda dah ada dalam kepala otak kan. So kita kata ni gelap sikit. So kita ni sebabnya dulu macam gelap sebabnya kuali nipis. Dia sebab kuali pun dia berpandang betul. Sebabnya juga. Bila kita guna kuali nipis ni, dia cepat api tu cepat panas bara dia. So dia akan hitam. Bila masak dia macam cepat masak lah. Betul. So kalau ni lepas tu saya nak beli kuali pun saya tanya mak saudara saya, nak kuali mana sesuai. Dia kata kuali tebal sikit. Dia cakap kena tebal sikit. Sebabnya saya pakai pun sebelum ni pakai api yang
dapur api biasa tu yang yang kita yang keluar api tu kan. So yang ni dia macam lepas tu saya try pakai yang infrared, dapur infrared tu. So okey sikit. Boleh nampak cantik sikit lah sambal tu. Sebabnya sebelum ni dia macam boom api tu, so dia betul api oren bukan api oren tu kan macam cepat marak kan. So yang ni pakai infrared api apa ni dapur infrared tu. So dia bahang je kan. Just nice lah bila masak sambal tu nampak cantik je lah. Dia colour maroon gelap. Faham. Okay. Jadi itulah bukan mudah tau nak buat R&D sambal ni. Kadang kita nampak macam kita jual sambal tu, ingat kerja kita macam masak letak je dalam balang. Tak, susah sebenarnya. Kita nak R&D dulu kan. Jadi sebenarnya sebelum nak sampai sambal tu masuk dalam balang, banyak betul lah cabaran yang Cik Rafi kena hadap lah. Jadi modal kena fikir, bahan mentah kena beli. Bahan mentah Cik Rafi beli online je ke ataupun minta macam saudara ke? Tak, sebabnya macam biasalah kita nak berniaga ni memang kena keluar modal. Betul. Untung ke rugi ke terpaksa keluar modal. Tak nak kita kena buat kena keluarkan modal. So modal tu adalah sikit-sikit duit kan. Kita ada sikit, kita belilah sikit, kita buat sikit macam tu. So macam bahan-bahan macam bahan bawang, macam ikan bilis tu kita beli dekat kedai pemborong lah. Kedai pemborong lah. Kira Cik Nur pergi sendirilah beli. Beli. Saya boleh bawa kereta. So kita pergi kedai pemborong untuk beli macam cili, macam bawang, macam ikan masin tamban ni dia susah sikit nak cari. Susah sikit? Susah sikit nak cari ikan masin tamban ni. So macam ikan masin talang tu banyak. Betul. Saya tahu talang, tamban saya kurang jarang dengar. Betul. Memang sebabnya kalau nak cari orang buat sambal ikan masin tamban pun memang tak ada. Jarang. Memang susah lah nak jumpa kan. So saya buat luar kotak sikit. Betul. Saya buat luar kotak sikit macam out of the box. Macam mak saudara saya kata, mak long saya kata, Sumak buatlah sambal ikan masin talang, tapi saya tak teringin nak buat sebabnya ramai orang buat ikan masin talang betul ni kan. Betul. Ikan masin talang ramai orang buat. Tapi saya buat lain sikit daripada orang. Ikan masin tamban orang, ikan masin tamban kan. Macam saya lah, ikan tamban macam mana? Macam mana? Betul, macam mana rupa dia macam tu. So macam tu lah. Kiranya kalau memang jual dekat TikTok je. Ya. Memang jual kat TikTok je. Sebelum ni sebelum saya jual kat TikTok ni, kita offline lah. Buat saudara jual kat saudara jual kat kawan-kawan dia. Saudara jual kat kawan-kawan dia kan. So bila dah dekat TikTok ni, saya tak boleh nak jual kat dia. Masa TikTok lagi masyuk. Kat TikTok habis saja. Alhamdulillah. On habis, live habis. Alhamdulillah. Ramai yang support juga. Sekiranya dalam satu live tu boleh habis berapa botol? Dia boleh habis berapa botol, depends pada berapa banyak saya dapat buat. Okay. Contoh kalau dapat 30 botol, 30 botol buat habis lah. Paling maksimum pernah buat berapa botol? Maksimum saya pernah try dengan adik saya hari tu 73 tak silap saya. Diorang je buat 73 botol. Betul. 73 botol masa tu. Lepas yang YB datang, Almi tu buat tu video tu, lepas tu saya cakap dengan adik saya, saya nak try lah kan. Sebabnya saya cakap dengan adik saya, kalau boleh saya nak try 100. Nak try 100 botol. Tapi tak larat ni lah. So, buat 2 orang je. Buat 2 orang je. So dapat masa tu 73 botol macam tu. Tu pun banyak habis juga tu. Habis. Satu live je. Sekali live. Lepas tu esok tu buat lagi. Tak. Tak. Cuti lah. Habis. Okay, faham. 3 hari 2 malam saya off. Lepas tu buat balik. Sebabnya penat. Kaki sampai bengkak-bengkak kaki. Penat tau masak, cik. Pinggang ni sakit ni. Pinggang saya, adik saya. Berkuali-kuali kan. Yelah nak cedoknya lagi, nak menggaringnya lagi.
So many nak efforts. menggaul tu kan. Betul. Dia yang struggle-nya time dia dah nak kering tu. Dia likat. Time tu berat. Berat lah. Ya, berat. So time tu memang struggle lah sikit. Dan sebelah tangan je pula kan. Sebelah tangan. Itulah. Aduh, korang ni jangan malas tau. Nampak abang ni walaupun tukuran sebelah dia boleh masak sambal sebelah tangan ni. Jangan jadi macam tu. Okey, jadi kita nak masuk kepada bahagian penting lah. Seperti yang kita tahu, Cik Muhammad Nur Rafi ni adalah menerima sumbangan asnah betul daripada Maim. Jadi bila kita sebut zakat ni, kadang-kadang orang fikir zakat ni just kita bayar je. Tapi sebenarnya zakat ni panjang tau kesan dia. Okay? Ada orang bayar zakat, kemudian zakat tu disalur kepada orang yang memerlukan. Macam asnaf lah. Lepas tu bantuan tu boleh jadi modal untuk jadi berniaga, betul. Jadi ruang untuk kita berniaga dan jadi nafas baru untuk seseorang untuk bangkit dari kehidupan. Jadi kalau kita dengar kisah Encik Nur Rafi ni, kita bukan sekadar dengar cerita penerima bantuan, tapi kita dengar cerita bagaimana bantuan yang diterima oleh Cik Nur Rafi ni boleh bergerak untuk menjadi peluang perniagaan. Betul. Jadi Cik Nur Rafi sebagai salah seorang penerima bantuan zakat Negeri Melaka, bagaimana bantuan yang diterima dapat membantu Encik untuk bangkit dan memulakan langkah ke arah kehidupan yang baik. Kiranya saya nak tahu jugalah, Maim beri bantuan pada Cik Nur Rafi dari segi apa? Adakah dari segi modal juga ataupun benda lain? Okey, bantuan Maim ni saya terima atas nama ayah saya. Atas nama ayah saya. So bantuan ni memang untuk dia saja. Kita memang allocatekan memang untuk dia sahaja. Maksudnya macam ayah saya dia minum susu. Minum susu, okey. Minum susu. So memang itu sahajalah makanan dia, minum yang dia ni, minum susu tu. So susu tu pun mahal. Susu diabetik tu kan, diabetik tu. So memang duit Maim bagi tu memang sepenuhnya khas untuk ayah sajalah. Untuk abah saja. Macam susu, macam Pampers, memang untuk dia saja. Tapi cukup ke duit tu nak tampung sebulan punya keperluan? Tak cukup. Memang tak cukup, tapi bolehlah mana kita macam tarik sana tutup sini, tutup sini tarik sana, macam itulah. So macam susu abah ni sebulan dalam 12 tin lebih kurang. 12 tin? Ya. Gila, minum tiap-tiap hari kan? Ya, 4 jam sekali, 4 jam sekali. Kiranya abah cik ni dia boleh makan? Tak. Memang satu saja makan. Faham. That's why, sebab tu banyak. Ya, betul. That's why duit Maim dengan JKM bagi tu memang untuk abah saja. Untuk abah macam susu dan Pampers dia. Itu saja. Dan macam duit belanja tu kita cari-cari sendirilah. Kan kita cari sendiri. Macam saya pun ada dapat JKM kan. Betul. So memang duit yang Maim bagi tu memang kami adik-adik memang khaskan untuk abah saja. Untuk beli susu dan Pampers. Faham. Tapi cik tak ada minta bantuan lah? Buat masa ni saya belum lagi minta bantuan mana-mana lagi kan. Sebabnya segan juga nak minta bantuan ni. Sebab kita ada korang dia boleh usaha lagi tau nak cari duit. Dia tak nak minta bantuan sebab dia tahu dia boleh usaha lagi cari duit. Jadi macam Cik Nur Rafi, Allah. Aduh, saya rasa insaf sekejap. Kita ni malas. Okey, faham. Jadi kiranya dapat bantuan untuk ayah cik tu dapat jugalah kurangkan beban. Ya, betul. Betul lah. Ya, betul. Kan, dapat kurangkan sebabnya, beban. Susu kalau satu tin tu dalam 100, kalau kita beli kat farmasi 100 lebih, 120. Satu tin? Ya. Berapa liter? Besar? Berapa tin, berapa kilo saya tak ingat lah. Tak ingat lah berapa kilo. Tapi besar lah juga. Setengah kilo? 1 kilo? Tak ingat saya. Tapi dalam 900 gram. 900 gram. Tak silap saya lah. 900 gram. Tak silap saya lah. Susu diabetik tu kalau kita beli kat farmasi lebih kurang dalam 120 macam tu, 115 macam tu. So duit yang Maim bagi dengan JKM bagi tu memang 100% untuk abah saja. Sebabnya kalau Pampers pun dalam
Abah pakai Pampers lebih kurang dalam 13 bag tu. Bag. Lebih kurang. Sebulan ke? Sebulan 13 bag. Ya, Faham. lebih kurang. Kalau okay, Mak Im ada juga bagi Pampers juga kan? Mak tak ada. Oh tak ada. JKM. JKM. Okay. JKM ada. Tapi dia bagi yang sebulan 3 bag. Oh 3 bag je. Tapi dia bagi sekali 9 bag. One off lah. One off. So maksudnya kalau saya dapat daripada, kalau contoh macam JKM pun dia ada bagi susu juga, sama juga. Tapi dia bagi sekali 9 tin. Macam sebulan tu macam lega sikit lah. Sebulan tu macam lega sikit. And then bulan depan mula macam biasa. Struggle sikit nak cari susu tu. Maaf nak tanya, tapi abah cik dia bedridden sebab apa? Dia sakit apa? Dia ada darah tinggi dulu. Darah tinggi. So dia kena sebelah lah. Stroke Stroke. Stroke sebelah. Stroke sebelah. Tangan dia boleh gerak, kaki dia boleh gerak, cuma dia tak boleh nak berjalan ke, tak boleh. So sebelah kanan dia sama macam saya, tapi macam saya boleh gerak lagi. Macam dia tak boleh gerak langsung. So dia macam nak urus diri pun tak boleh. Nak urus diri pun tak boleh, nak buat susu pun tak boleh kan. So memang dia memang 100% mengharapkan bantuan orang untuk uruskan dia. So sekarang bila cik datang kat sini, ada adik lah yang jaga kat rumah. Okey. Faham. Jadi inilah yang kita nak, masyarakat kita nampak bantuan zakat ni bukan sekadar bantuan untuk hari tu saja. Kalau kita gunakan zakat tu dengan betul, ia boleh jadi tangga pertama untuk memulakan langkah. Jadi mungkin tangga pertama tu kecil, tapi kalau kita pijak dengan betul, lama-lama boleh naik juga. Okey. So jadi kepada pembayar zakat di luar sana, ini adalah antara contoh kesan zakat anda. Mungkin masa bayar tu kita tak nampak siapa yang terima, tapi sebenarnya ada keluarga yang terbantu. Okey, jadi ada orang yang dapat bantuan zakat tu, dapat mula semula kehidupan, ada orang yang dapat bangkit daripada kehidupan. Okey, jadi bayarlah zakat. Betul kan, bayarlah zakat. Betul. Sebab ada orang masih memerlukan. Betul. Jadi okey, kita masuk pada produk ni. Okey. So macam cik cakap tadi, cik memang pandai masak sambal. Memang minat masak lah. Ya betul. So memang minat masak. So memang jual sambal saja ataupun ada mungkin next product nak buat benda lain ke? Mungkin dendeng ke? Saya